Kita nak tulis wish card Cerita apa? Kolon. Hari ni kita nak celebrate birthday Shira and cantik tak? Hahaha, semua kan. Sebab hari tu tengok bunga dekat area UiTM tu, so dia macam suka tema macam tu lah. So kita ambil yang paling dekat. Okay, sekarang kita nak tulis wish card. Sebelum kita pick up dia, kita nak tulis wish card untuk dia. Ke hadapan, ke tepi sikit. Okay, simple but nice. Nampak tak? Ni satu, dia ada dua. Dah settle. Easy but nice, asalkan ada. So kita masuk dalam ni. Hahaha. Sekarang pukul berapa? 9.34 anjay. Weh, nak beli Ferrero Rocher lagi. Tak sempat lah nak belikan hadiah dia yang proper. So kita bagi dia Ferrero Rocher je. Dia minat coklat yang kacang. So kian, kita letak kat sini. Ayo, jap. Oh my god, mati aku kalau rosak. Whatever lah. Weh, dah nak 9.45 ni. Dah. So, inilah dia bunganya, berapa besar. Nah, kita nak pergi Speed Mart, nak beli Ferrero Rocher. Sempat tak? Tengok jap. Speed Mart near me. You wait for me Weh, tak buka lagi. Tulah Ika. Last minute lagi. Shit lah. Tak buka lagi. Tak apalah. Jomlah pick up dia. Sumpah, apa panggil, bunga ni pun last minute. Nasib baik dia kasih, dia ambil yang urgent weh. Jom kita pick up dia. Alah, takut. Off lah. Okay, nanti saya record lagi. Bye. Now nak cakap dengan dia yang kita dah sampai. Ni paling, ni dah jauh Kita kat depan rumah dia. Macam biasa kena sidai. Dia baru pasang auto gate. Ingatkan dia dah keluar. Rupanya belum. Tak feeling? Rasa macam tak cantik sekarang. Ya. Dengan tudung ni. Habis tu aku nak record ni. 20 Mei. Tak apa. Ini 20 Mei. Okay, Aku orang first celebrate kau. Alhamdulillah. Inilah dia, birthday girl kita. Happy birthday to you. Wow. Happy Ada birthday. barang penuh pula. Nah. Hai. Guys, dia tak ada reaction pun. Okay guys, cuba komen. Ika. Ika, oh my god. Okay, dah, jom. Wagi je. Jom. Hi guys. Hai. Inilah birthday girl. Hari ni 20 Mei. Tak ada kan? Takutlah motor kadang-kadang. Tengok makeup saya hari ni. Cantik. Okey ke? Okey. Cantik as usual. Okey. Korang kawan jangan berkawan dengan orang yang ketagih. Tengok tu. Mana tadi? Tu. Weh, mak aku belikan lagi. Aku sayang mak aku. Mak aku tahu aku suka apa. Risau kan? Dah sampai. Kita paling dekat as possible. Ini birthday girl kita. Yeay, comelnya dia. Cantiknya. Tengok dia shuffle. Kita nak tengok wayang. Cerita apa? Kolon. Kolon apa? Cepat. Kau dah jadi zombie dah Belum apa-apa dah jadi zombie Tengok koloni. Cerita tu pasal apa? Cerita pasal apa weh? Zombie Zombie lah. Tak tahu Zombie tahu. So apa-apa kita orang akan rate. Bye-bye. Pilih lah. Guys, kita dekat Sini sampai sini.
Sebab gelap sikit. Apa dia saya? Aku pun. Jom. Okay, jom makan. Jom Oyster. Alright. Ikut aku ya. Ikut. Dia ada chili sauce. Ni sedap. Pakai ni sedap. Okay. Jom ikut aku. Okay. Kau ambil yang besar weh. Oh, ya ni. Okay. Alright. So, first kali kau macam dia dah macam ni kan. Dah boleh double check supaya dia tak lekat. Senang nak makan. Okay, dah. Okay. Alright. Lepas tu letak lemon. Letak lemon sumpah sedap. Ikutlah lemon nak banyak mana. Dah. Okay. Okay, ni sos dia. Dia ada dua sos. Chili sauce dengan sos apa panggil ni. Aku lupa tapi ni sedap. Letak juga. Ni ikut. Kalau aku suka letak banyak sikit. Okay, kalau orang ni, dia orang macam ni je. Tapi kita Melayu, kita suka letak tambahan chili sauce. Kau suka? Sos chili? Suka. Suka. Okay, kita letak ni juga. Aku nervous. Saya nak makan. Sekejap. Okay. Aku dah buat siap. Nak banyak mana? Entah. Pedas tak? Tak pedas. Ni okey kot. Dah. Okey, aku sama. Alright, aku suka sos. Okay. So nak makan dia. Dia antara dua. Kau nak telan terus atau nak punya. Dia ikut keseleraan kau. Aku suka telan terus. Telan terus semua sedap. Tapi susah sikit lah kalau untuk tak first rasa. time. Dia rasa je. Punya dia, ada orang dia sikit lah kalau punya. Oh, ya ke? Ikut. Okay, ready? Dia nak makan terus. Kau kena tolak sini. Ready? Jom. Kau nak tengok aku dulu? Tengok sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bon appetit. Takut. Ingat tak Mr. Bean? Kau tu dia buat kan? Okay. Dia tunjuk kat dia. Nampak tak? Jangan Nampak. Nampak. Okay, bismillah. Let's go. Kau punya ada. Kau punya. Bau laut sangat. Takut aku. Sedap. Tak boleh kerat dua Risaulah. Boleh juga. Nak ke? Sekejap. Kau takut lah? Sedap tak? Sedap. Dia cuma tak lah. Kalau nak try. Telan. Telan terus. Dia tak suka ni. Tengok reaction dia tahu. Okay. Baik boleh dua je. Benar ya masak. Kalau tiga tak kau lah. Tak, aku lagi suka bacon. Okay, aku boleh makan. Tapi dia taklah terlalu. Bahannya ikut. Mesti macam ni. Okay, kan next time. Okay, terima kasih kenalkan aku kat Oyster. Sama-sama. Tak apalah, at least ada pengalaman lah. Jom makan benda lain. Sampai tak buang sini. Masuk-masuk beg orang. Itu bunyi pun. Kenyang. Dah balik. Serabut lah. Berapa pun 10? Pokok 2 bawah 5. 5. Sebab aku boleh makan. Tapi aku tak rasa macam nak duit. Aku rasa bacon sesuai ni untuk dia.
Hi guys, so bersama kita birthday girl 20 Mei. So hari ni merupakan 20 Mei dan kita tengah tengok pantai. Lepas ni tengok teater. Bye.